Yang khianat kita tu, darah dia ada mengalir dalam badan kita. Yang buat naya dekat orang ni kita. Yang buat jahat dekat orang ni kita. Yang duk buat zalim dekat orang ni kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada pada malam ini didoakan, dirahmati, diberkati, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ni dapat sama-sama kita bersua, kita bertemu setelah 2 bulan, 3 bulan, kita 2 bulan lah, 2 kali pengajian saya yang kita tersangkut. Saya tak boleh nak hadir sebab kesesakan lalu lintas. Hari Sabtu ni tak peraya dah tuan-tuan ni, dia jalan jam. Tuan-tuan tengok hari ni, saya sampai paling awal. Pukul 7 sampai dah tadi ni. Dia bukan salah saya, salah jalan. Selama ni yang saya tak sampai ke masjid, tuan-tuan ni, tolonglah, salah jalan. Bukan salah saya, salah jalan. Alhamdulillah, malam ni sebelum kita nak sambung kitab kita, saya nak bawa 2 buah hadis Nabi SAW sebagai pengisian di awal pertemuan kita pada malam ini. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Imam At-Tabarani, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Ithnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya. Al-baghyu wa 'uququl walidain." Atau kama qala. Di dalam hadis ini Nabi kata ithnani, ada 2 benda Nabi kata. Ada 2 perkara Nabi kata yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala seksaannya. Kadang-kadang segera tu di dunia lagi Allah Taala dah bagi dah pembalasan kepada 2 benda ni. Nabi nak habaq ada 2 benda ni, kalau kita buat di dunia ni, Allah akan segerakan balasan dia. Di dunia lagi Allah Ta'ala akan balas, Nabi kata. Dan 2 benda ni Nabi habaq kat kita, Pak Long, kena elak, jangan duk buat. Ni yang kita nak baca yang Nabi habaq malam ni. Ada 2 perkara yang Allah akan segerakan pembalasan dia kepada kita. Kadang-kadang waktu di dunia lagi Allah Ta'ala dah balas dah. Dan benar ni jangan duk buat. Nabi kata, yang pertama ni apa dia? Nabi kata,
zalim dekat orang. Duk buat zalim dekat orang. Duk buat naya dekat orang. Jangan. Allah akan balas di dunia lagi benda ni. Bukan saya kata Nabi apa. Hang buat naya dekat orang. Hang buat zalim dekat orang. Dalam hadis yang lain ada satu sumpah yang Allah Ta'ala sumpah. Allah Ta'ala sumpah dalam satu sumpah, tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain. Bagaimana Allah Ta'ala kata, aku akan tolong orang yang kena zalim ni, aku akan tolong, kata Allah. Jangan kita buat naya dekat orang. Allah akan tolong orang yang dianiayai oleh kita. Allah Ta'ala kata, la ansurannaka. Hampa jangan duk takut. Aku pasti akan tolong hang. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi balasan tu di dunia lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Balasan yang Allah Ta'ala bagi ni bukan kata ni kadang-kadang kena kepada kita. Kadang-kadang balasan yang Allah Ta'ala bagi ni kena kepada orang yang kita sayang. Yang buat naya dekat orang ni kita. Yang buat jahat dekat orang ni kita. Yang duk buat zalim dekat orang ni kita. Tangan orang yang dizalimi ni ditadahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah pembalasan kepada orang yang menzalimi aku, ya Allah. Ya Allah, engkau berikanlah pembalasan kepada mereka yang bersekongkol dengan mereka yang menzalimi aku, ya Allah. Engkau turunkanlah balasan kepada mereka. Engkau turunkanlah balamu kepada mereka. Engkau turunkanlah laknatmu ke atas mereka, ahli keluarga mereka dan keturunan mereka. Tuan-tuan bayangkanlah doa orang kat kita lagu tu. Allah turun bala ni kadang-kadang bukan kena atas batang tubuh kita, tetapi kena atas batang tubuh orang yang kita sayang. Tak kena pada kita, kena kepada anak kita. Tak kena pada anak kita, kena pada cucu kita. Jangan buat naya dekat orang. Ni Nabi kata, ni Nabi kata. Nabi kata, ni yang pertamanya Nabi kata, yang Allah akan segerakan balasan ni kepada siapa dia? Orang yang duk zalim pada orang. Yang kedua Nabi kata, wa uququl walidain. Orang yang derhaka kepada mak bapak. Allah akan balas dekat hang atas dunia lagi. Orang yang derhaka kepada mak bapak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, atau kama qala. Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ahabbul a'mal. Nabi kata amalan yang Allah Ta'ala suka. Kita buat ni ada amalan yang Allah Ta'ala suka. Ada amalan yang Allah Ta'ala tak suka kita buat, Pak Long. Ada amalan yang Allah Ta'ala nak kita buat. Nabi kata ahabbul a'mali ilallah. Ni yang Allah Ta'ala suka kita buat amalan ni lagu mana? Kalau bicara tentang amalan yang Allah Ta'ala suka hamba dia buat ni lagu mana? Kena cari. Yang pertama Nabi kata adwamuha wa in qalla. Nabi kata Allah Ta'ala suka hamba ni dia buat amalan yang berterusan tak putih. Wa in qalla, walaupun amalan tu tak banyak. Ini amalan, bentuk amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka hamba dia buat. Allah Ta'ala dia suka hamba dia buat amalan yang berterusan. Wa in qalla, walaupun amalan itu tak banyak. Tak banyak sikit dia. Amalan tu tak banyak sikit dia. Wa in qalla, tak banyak sikit dia. Amalan yang macam mana? Amalan yang berterusan.
Kadang-kadang kita ni dia duk rasa dia nak yang banyak. Allah Ta'ala bukan suka yang banyak, tapi sat. Yang Nabi kata Allah Ta'ala suka ni lagu mana? Sikit tapi berterusan. Semayang malam, tak perlu sampai bengkak-bengkak kaki lagu Nabi, Pak Long. Kita bukan iman lagu Nabi. Kita bukan hebat lagu Nabi. Kita gagah mangkit pun masa marah kencing. Pergi marah kencing, ambil ayat semayang, 2 rakaat. Jangan lama. Kita ni yang tak boleh nak buat ni, Pak Long. Pasal kita buat banyak, tu yang kita rasa terbeban. Tu yang kita rasa terbeban sebab kita dah buat banyak. Mengaji, jangan lama-lama. Takat-takat Aisyah sudah, jangan lama. Sebab tiap-tiap malam nak mengaji. Tapi malam ni lajak lagi pasal 2 kali tak mai. Pak Long jangan duk suruh saya mengajar takat masuk Aisyah, kebah pungkok pun tak habis lagi Pak Long oi, tapi takut dia. Nak kebah pula. Kita ni yang rasa terbeban ni pasal apa? Pasal dia buat banyak. Sebab tu nak buat ukur. Ibadat yang kita nak buat ni, ukur pada badan kita. Jangan duk pergi ukur orang. Ukur badan kita. Quran. Nak baca Pak Long. Tak payah duk pergi baca lagu orang sejui. Pak Long. Dia bila mai umur tua ni Pak Long, minta maaf lah no. Hak ni kajian saya. Saya pun duk tengah buat PhD Pak Long. Kajian saya kelaku orang tua-tua. Tu tajuk kajian. Tajuk tesis saya kelaku orang tua-tua. Orang tua-tua ni Pak Long, dia mai satu peringkat umur. Semua benda korang dah Pak Long. Nafsu korang, hak tenaga korang, hak nu korang. Hak dia lebih 2 benda ya. Apa dia? Akal dengan perangai. Dia mai peringkat tua ni. Tak ada duk kata apa. Saya pun nanti pergi kot tu. Nafsu tak ada dah. Nafsu pun tak banyak sembang bab nikah 2 ni pun. Nak bagi batu cincin tu bergerak ya. Dia sembang kedai kopi ni gang janda ni nak bagi batu cincin tu bunyi ya. Ni batu cincin nak tarik kepak jari ni. Terus suruh dia menikah, ambil dia garu belakang ya. Dengan sapu bam gamat. Kerja pun tak larat dah Pak Long. Ni lepas nak suruh pencen umur 65 apa ni. Lah senanglah saya nak pergi cadangan hang lajak terus 80. Senang. Hak keluar universiti ni hang duduk di rumah Ustaz. Tunggu pok-pok ni pencen tu. Elok dah 58 dulu, gagah pi 60 tu elok dah. Umur 60 ni bila pencen. Nak kata tua sangat pun tak, nak kata muda sangat pun tak. Umur tu pun penyakit pun tak berapa nak banyak lagi. Kira boleh pencen, boleh mai duk buat ibadat, boleh cantik dah. Yang nak pi gagah 65 ni pasal apa? Lepas tu kita nak cerita tentang pengangguran. Jumlah pengangguran, budak-budak yang habis mengaji tak ada kerja dah dia yang nu pun tak mau nak berhenti. 65 Pak Long bayang tengok Pak Long dia duduk bilang ubat dia kat atas meja pen pun tak apa nak ada dah. Kan? Mai umur 60 ni. Dia bukan ni. Kederat pun tak apa nak banyak. Orang tua ni. Hak dia banyak 2. Akal dengan perangai. Allah. Akal jenuh, perangai pun jenuh. Bini tanya nak makan apa abang? Hari ni duk teringin nak makan pajeri terung kot. Dia kata, akal. Bini dia kata, abang kita pergi beli boleh kot no, tak padan nak masak kita dua ada. Aku nak hang masak sedap. Akal. Tu akal. Tapi ni pajeri tu kalau boleh no, aku nak pajeri terung. Akal. Kuah tu pula jangan duk lebih sangat. Agak-agak tenggelam terung sudah. Jenuh sukat bini tu nak buat kuah. Akal dengan dia tu perangai. Perangai Mebai nombor 1. Mebai ni nombor 1. Kita ni Pak Long, dia mai. Bukannya larat sangat. Pak Long nak baca Quran sehari sejui. Saya nak tanya Pak Long larat? Tak larat dah dengan kederat. Muda tak buat tambah tua. Tapi Pak Long buat yang dia cantiknya ni lagu mana Pak Long? Yang Nabi suruh kita buat ni. Walaupun sikit, tak banyak. Pak Long baca, habis semayang, setengah muka. Jangan baca semuka. Habis pula semayang, setengah muka. Habis pula semayang, setengah muka. Benda tu berterusan.
Yang ni yang Nabi nak. Istiqamah di dalam amalan, kata Nabi. Ni dia. Istiqamah dalam amalan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka hamba dia buat. Suatu amalan yang tak banyak tetapi berterusan. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani yakrahuma banu Adam." Nabi kata ada dua benda, Nabi kata, yang mana manusia ni cukup tak suka. Nabi kata ada dua benda dalam hidup ni yang manusia cukup tak suka. Yakrahul maut wal mautu khairun lahu minal fitnah. Yang pertama Nabi kata, yang manusia tak suka ni apa dia? Manusia tak suka kepada mati. Sedangkan mati itu adalah jalan yang terbaik untuk dia selamat daripada fitnah dunia. Ni yang pertama Nabi kata. Manusia ni dia tak suka mati. Hang sembang bab mati dia tak mau. Kuliah ni kalau cerita bab mati orang tak amal. Nak amal cerita bab nikah dua. Setuju? Cerita bab mati tak ada. Malam ni kalau kita buka cerita bab mati Pak Long, cerah. Cerah. Hak tinggal pun jawatan kuasa masjid ya. Tu pun gagah duduk pasal depa jawatan kuasa. Mau depa tak ada jawatan kuasa dengan depa tuang. Cerita bab mati ni orang bukan mau Pak Long, orang tak mau. Tapi Nabi kata, wal mautu khairul lah. Mati itulah yang terbaik untuk dia. Khairul lahu minal fitnah. Baik untuk dia, selamat dia daripada fitnah. Ni yang pertama. Nabi kata, benda yang manusia tak suka. Manusia tak suka sungguh-sungguh atas dunia ni, cerita bab mati. Manusia tak suka sungguh-sungguh ni, cerita bab meninggal dunia. Sebab apa? Sebab manusia ni suka kepada dunia. Yang kedua Nabi kata, wa yakrahu qillatal mal. Yang kedua yang manusia tak suka atas dunia ni, Nabi kata apa dia? Manusia ni, dia tak suka harta dia sikit. Manusia dia tak suka yang kedua ni, harta dia sikit. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Sedangkan bila harta dia ni tak banyak tuan-tuan, dia akan menjadikan ringan untuk dia dihisab di akhirat kelak. Tapi dia tak suka. Dia tak suka bila harta dia kurang. Dia akan susah hati bila harta dia kurang. Sebab apa? Sebab dunia dah berakar di dalam hati dia. Hubbud dunia telah mekar di dalam hati dia. Dia tak mau. Kalau boleh dunia ni Allah Ta'ala jangan kurangkan sikit untuk dia. Sebab tu saya kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Balong. Hidup manusia ni dia tak sama. Hidup kita ni dia lagu gelombang. Sekian umur dia nak yang ni. Sekian umur dia nak yang ni. Sekian umur dia nak yang ni. Ni hidup manusia. Saya bagi contoh. Nak bagi Pak Long mudah faham, kata manusia ni kehendak dia di dunia ni tak sama. Dia kehendak manusia di dunia ni mengikut kadar umur mereka. Budak-budak sekolah rendah. Darjah 1 sampai darjah 6. Apa yang mereka nak dalam hidup Pak Long? Pak Long cuba fikir tengok. Budak-budak saya biasa lalui zaman tu. Pak Long biasa lalui. Dan Pak Long biasa ada anak. Saya pun anak saya dah sekolah rendah. Pak Long ada cucu tapi saya tak ada lagi cucu. Cuba tengok kelaku budak-budak sekolah rendah. Umur mereka 6 tahun, 7 tahun sampai 11 tahun. Apa mereka nak dalam hidup mereka? Budak-budak ni dia tak mau apa, yang dia nak satu ya, seronok. Setuju ke tak? Dia bukan nak apa Pak Long, dia nak seronok ya. Budak-budak ni dia nak seronok ya. Cikgu masuk kelas tanya nak main apa? Semua dia nak main. Mula cikgu masuk, ni cikgu nak tanya siapa nak masuk bola sepak, dia angkat. Okey, masuk bola sepak. Masuk.
Cikgu bola sepak keluar masuk pula cikgu rugby. Siapa nak main rugby? Angkat tangan dia pun. Cikgu silat pula. Siapa nak masuk silat? Dia pun angkat. Semua benda dia nak main. Sebab apa? Sebab umur dia. Dia main takat umur dia 12. Dia masuk sekolah menengah. Dia tak ada lah perangai lagu tu. Dia mula masuk sekolah menengah, seronok, pelas, kasih sayang. Dia mula mencari cinta. Dia tak seronok, cerodong lagu sekolah rendah. Dia akan pilih apa dia nak main. Waktu tu dia akan main benda-benda hak jenis mak bunga, hero bunga, dia main cara hero bunga. Hero bunga, dia akan main permainan hero bunga. Hak jenis macho, dia main jenis macho yang. Hero bunga, jenis mak bunga ni nak tunjuk kemai. Dia akan main sukan-sukan hak nampak kemai. Jenis macho ni rambut pun elok apa semua, dia masuk bola, duduk berlari depan perempuan, lepas berlari depan perempuan dia duduk main, duduk kelepiak rambut tu bagi peluh tu berselerak. Tu hero bunga. Jenis-jenis mak Ringo ni. Dia plus pula satu lagi pula cinta. Allah maklum. Dia bukan tergedik, dia merenyam. Umur merenyam ni. Gatal merenyam. Orang kot dia nak panggil gatal merenyam. Dia gatal tu sebasar merenyam tu. Faham tak merenyam? Jenis gatal merenyam ni. Kalau gatal dia tak apa. Ni gatal merenyam lah. Dia pelas umur tu. Tergedik-gedik, terketak-ketak. Dia main. Sampai habis sekolah menengah. Dia masuk pula zaman universiti. Perangai dia masuk zaman universiti tak sama macam bodoh-bodoh cerdik sekolah menengah ni. Dia cerdik sikit. Lepas tu dia habis. Dia duduk di universiti tu, kalau di sekolah menengah, dia kira syok campur cinta. Masuk universiti, dia lain pula dia campur seronok, cinta dan cita-cita. Syok dia mau, cinta dia mau, cita-cita pun dia mau. Dia keluar, dia kerja. Kata yang merenyam tu korang dah. Dia duduk cari kerjaya. Lepas tu dia kira nak menikah. Dia tak ada dah cinta bodoh, tak ada dah. Dia kira nak menikah. Bila menikah, amai umur saya Pak Long 30-an. 30-an. Umur saya ni seronok ni dia kerat banyak dah. Umur 30-an ni Pak Long. Seronok ni dia kerat banyak dah. Mau orang ajak pergi Genting Highland pun kena fikir 60 kali baru nak sampai. Dia tak mau dah. Dia duk fikir waktu ni apa dia? Aku nak bina keluarga, aku nak bina kebahagiaan. Zaman anak tengah membesar, nak cari duit, nak besarkan anak, nak plan untuk anak, nak plan semua ni. Kalau lebih pun fikir nak tambah bini lah. Tu pun tak apa nak lepas. Saya bini saya kata dah, kalau hantar tambah tengok, lah kencing guna paik, lepas ni kencing guna beg. Dia kata, bini saya pesan lah. Dia pesan lah. Bini saya Pak Long. 16 jenis silat dia pegang. Tali pinggang ni daripada kepala katil sampai bawah katil dia duduk dah. Pak Long nak warna apa? Pak Long abang. 16 jenis silat dia mengaji. Dia abang dah hantar tengok menikah abang. Hari ni kencing guna paik, esok kencing guna bank dia. Tak mau. Saya pun tak mau Pak Long duk sangkut beg kencing kat kursi ni. Umur saya ni dia kira nak fikir keluarga, dia nak bina keluarga bagi elok yang tu. 30-an. Mai umur Pak Long 60. Umur pencen. Pak Long nak apa dalam hidup? Saya tanya Pak Long. Pak Long nak apa dalam hidup Pak Long? Ni Pak Long umur 68, 69. Pak Long nak apa dalam hidup? Cuba habaq mai kat dia Pak Long. Pak Long nak apa? Pak Long nak kaya ke Pak Long? Duk fikir nak kaya raya lagi ke? Nak main saham lagi ke Pak Long? Skim Pak Mantelo. Umur Pak Long. Allah Ta'ala bagi dah umur Pak Long. Umur Pak Long ni dua benda je Pak Long cari. Tak tahulah, yang ni yang kajian saya buat lah. Dua benda yang Pak Long cari. Yang pertama tenang, yang kedua senang. Betul tak?
Pak Long tak fikir dah kaya. Pak Long nak fikir tenang dengan senang hati. Tenang, tak mau sabut-sabut, nak senang, tak mau teruk-teruk susah, tak mau. Kaya tak fikir dah Pak Long. Pak Long nak fikir lagi kan nak trade-in kereta, nak pakai Velfire baru. Tak payah dah Ustaz, cukup dah, cukup. Kereta pun tak mau besar-besar dah Ustaz. Kalau boleh lagi halus nak pakai. Sebab apa? Payah Ustaz itu tua nak agak, nak kona pun tak pernah nak boleh nak agak dah. Beli kereta kemarin dulu pun bersagat, tak sangka sampai anak kata abah serondoi apa pula apa. Kona sangkut pagar, kona pula sangkut tiang, aku tak mau dah. Kalau boleh lagi halus aku nak pakai. Aku tak mau dah. Aku nak pakai kereta besar-besar, aku nak pergi mana? Nak pergi masjid pun makin payah. Kalau boleh kereta pun nak 3 kali pulas lepas pagi. Aku nak tenang, aku nak senang. Aku tak mau dah serabut. Umur Pak Long ni duk atuk 2 benda ya. Atuk kuliah dengan rumah cucu. Tengok, hari ni tak boleh pergi mana, hari ni ustaz seronok aku kena pergi kuliah. Lepas tu tengok, amalan lusa boleh kot kita pergi rumah cucu, bini dia kata, awak tak pergi mengaji kah? Ustaz tu aku tak apa nak bertentang. Hari ustaz tak apa bertentang, kita pergi rumah cucu. Hari ustaz bertentang, kita pergi masjid. Tak mau dah. Ni yang kata manusia ni Pak Long. Jadi yang kita duk takut sangat harta berkurang ni, sampai ada kita ni ada garis, ada titik kita akan gelikan sampai titik tu habis, kita tak mau dah. Sebelum kita mati, takat tu ya. Sebab tu jangan takut harta berkurang. Yang kena takut berkurang ni apa dia? Redha Allah kepada kita tu berkurang. Ini 2 benda Nabi kata. Yang manusia tak seronok, yang manusia tak mau atas dunia, tapi kedua-dua benda tu adalah kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Yang pertama mati, mereka tak mau mati. Sedangkan kematian itulah yang baik untuk mereka selamat daripada fitnah. Yang kedua, harta berkurang. Mereka tak mau harta berkurang. Sedangkan berkurangnya harta itulah yang terbaik untuk mereka kerana memudahkan hisab mereka. Mudah-mudahan 2 ataupun 3 buah hadis yang kita baca ini ada manfaat untuk diri kita bersama, insya-Allah. Wallahu alam. Kita nak sambung kitab kita. Kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai kepada hadis yang ke-12, keterangan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala. Sifat sabar sangat penting bagi seluruh manusia. Dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak dapat lari daripada 2 keadaan. Ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang cocok dengan kemahuan kita, seperti kesihatan, harta, pangkat, berpengaruh dan sebagainya. Dan ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang amat menyedihkan hati, seperti ditimpa musibah, kematian orang yang kita sayangi dan sebagainya. Kita masih duk cerita bab sabar Pak Long. Saya ulang balik, sabar ni antara perkataan yang senang cakap, payah nak buat. Nama dia sabar. Cakap senang, buat payah. Nama dia sabar. Senang nak cakap hang sabar lah, no, Allah Ta'ala bagi dekat hang ni ujian, hang sabar. Senang cakap, tapi kawan yang nak hadap dengan sabar tu bukannya mudah. Kawan yang nak hadap sabar tu bukannya senang. Jadi kita tak boleh lari. Dalam hidup kita ni, kita tak dapat lari daripada 2 keadaan, kata penyusun kitab kita. Yang pertama, kita tak dapat lari daripada benda yang kita tak seronok. Tak seronok. Duduk, tak duduk, rumah terbakar. Seronok Pak Long? Tak seronok. Duduk, tak duduk, kita pun baru siap rumah, tak ribut mai petang tadi, berselera atap rumah. Dia angkat bumbung rumah kita, dia pergi bubuh kat bumbung rumah kawan sebelah. Dia angkat sekutul, dia angkat, dia pergi bubuh atas kawan tu. Jadi macam dulu ni, kena sekali di belah kampung saya tu, angin mai, dia lipat bumbung ni, atap ni, lipat bumbung. Lepas tu dia pergi ambil kemah rumah kawan tu, main bubuh atas rumah kawan ni.
Dah lah kawan baru lepas operation. Sakit, duduk lena tu. Pak mentua kawan tu. Terangkat habis. Yang kedua, kita tak dapat lari daripada dunia ni dengan benda yang kita nak. Tolong. Allah akan uji kita dengan benda yang kita mau. Allah uji kita dengan benda yang kita tak mau. Tuan-tuan mau ke duduk tak duduk sakit? Tak mau. Nak sihat. Sakit ni pun kalau boleh hak sikit-sikit sudahlah, hak kita boleh tahan. Hak kita tak boleh tahan jangan kata kanser, pelong sakit gigi pun tak boleh tahan dah kita ni. Nyut haram kuliah tak main dah baru sakit gigi. Mana Pak Long dia ni tak main tahan awak sebab sakit gigi. Allah sakit gigi. Saya pergi ceramah baru ni Pak Long. Mak Long tu sakit. Tapi saya nak tergelak nama pun saya nak tergelak. Nama dia tu ada nama depan tapi gelaran dia orang panggil Temucut. Dia ni ketua Biro Muslimat. Nama dia saya bukan nama sebenar lah. Contohlah Temucut. Temucut. Laki dia Cuk Mak Kera. Mak mentua dia Nak Kera. Nama. Saya tanya apa siapa yang nama dia Temucut. Ustaz yang pertama Ustaz tengok badan dia tu lagu pokok Temucut. Kuruh lagu pokok Temucut. Yang kedua dia ni pula memang pokok Temucut. Tahu pokok Temucut kan jenis lekat kat kain payah nak buang. Dia ni kalau dia pergi rumah orang Ustaz payah balik. Dia melekat tu payah balik. Sebab tu orang panggil dia Temucut. Temucut. Laki dia Cuk Mak Kera. Pasal apa dia panggil dia Cuk Mak Kera? Pak laki dia tu orang panggil Mak Kera, saya duduk belah Kera. Mak Kera. Oh. Mak dia awak panggil Nak Kera. Lambat ke semua? Lambat lagu Kora. Dia panggil Nak Kera. Dia Temucut, laki dia Kera, mak dia Kera. Elok. Tanya dia ni, Temucut ni pun, Ustaz oi. Kalau tak ada dia kuliah tak berjalan Temucut ni pun. Kalau tak ada dia, kuliah tak berjalan. Nak peringat ustaz, nak jaga ustaz. Tuan-tuan ingat jaga ustaz ni senang ke tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tanya ni, hak jaga kuliah Maghrib ni masjid ni. Ingat senang ke? Yang pertama nak peringat ustaz suruh main mengajar. Yang kedua kalau ustaz tu tak boleh main, nak cari ganti mana? Kalau ustaz tu jenis abang awal tak apa, ni jenis ustaz tu sangkut jam. Main dah tak sampai. Hak geng duk dengar kuliah. Hak Pak Long duk. Payah. Ni, Temucut ni duk jaga ni. Bukannya sihat mana, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dekat dia. Sakit. Kanser. Dia kata dekat Allah, ni cerita Temucut ni. Dia kata saya ni kena kanser Ustaz, saya minta ke Allah satu benda. Ya Allah, kalau tak mau bagi aku sihat untuk benda lain pun tak apalah, tolong bagi aku sihat untuk aku nak buat ibadat. Yang tu yang aku minta. Tiap-tiap malam dia berdoa dekat Allah, ya Allah bagilah aku sihat. Aku bukan nak buat benda-benda apa dah ya Allah. Aku nak sihat untuk aku ni buat ibadat, nak jaga kuliah. Dia yakin, dia percaya, dia pegang dengan ni. Alhamdulillah sihat. Belum. Boleh ke duduk pergi abang dia hang sabak? Sabak ni. Yang pertama kita sabar dalam kita mendapat benda yang kita seronok. Yang kedua kita kena sabar dapat benda yang kita tak seronok. Maka dalam kedua-dua situasi ini kita perlukan kesabaran. Kata Syekh kita. Dalam dua-dua keadaan ini kita perlukan kesabaran. Sabar ketika bergembira adalah dengan memastikan semua nikmat pemberian Allah itu kita syukuri dan dikendalikan dengan baik. Ini yang pertama. Allah Ta'ala bagi dekat kita ni macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak kira, kalau kita nak hitung, kalau kita nak kalkulate segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tak terkira belum.
Setuju ke tak? Kalau kita nak kira segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tak terkira. Nikmat Allah Ta'ala bagi dekat setiap daripada kita ni berbeza. Saya berbeza, Pak Long berbeza, Mak Long berbeza. Ada orang Allah Ta'ala bagi dekat dia nikmat harta benda. Oi, duit banyak Pak Long. Dalam bank tolak hak orang, hak dia belakang. Duit banyak. Tapi Allah Ta'ala tarik pula kat dia tahu mana kebahagiaan berkeluarga. Macam Pak Long, macam saya ni pula, duit ada Pak Long tapi tak apa nak amal. Yang banyak duit pecah, hak korang duit ringgit. Macam kita ni, Allah banyak duit Pak Long, duit pecah banyak Ustaz, duit ringgit ya korang. Pak Long tak apa juga Pak Long, saya dekat duit ringgit, duit ratus pun korang Pak Long. Tapi Allah Ta'ala bagi kat kita lagu mana Pak Long? Hati Pak Long tenang. Pak Long tenang tak Pak Long? Tenang. Bukti Pak Long tenang, tengah ustaz mengajar, Pak Long boleh lena. Tu tenang Pak Long. Tu di antara tanda. Ustaz, pali. Bukan pali, fakta. Mau hati tak tenang Pak Long, duduk sorang-sorang tak boleh lena. Ni Pak Long tahu ustaz lagu bom mengajar pun Pak Long boleh lena. Tu makna Pak Long tenang. Saya ni orang lena waktu saya mengajar ni tak kencing manis tinggi, darah tinggi dua-dua. Pang dia boleh lena kau cek ko. Baru ni saya mengajar kuliah muslimat, maklum tu lena duduk tengah-tengah. Panggung tunduk, gigi atas jatuh pada tu, kelang kabut semut. Tu saya nak pesan kat Pak Long, kalau nak lena tengah ustaz mengajar, pastikan pakai poliden. Sebab gigi jatuh. Tenang. Duit tak banyak tapi tenang. Seronok tak Pak Long? Duit tak banyak tapi tenang, relax. Tak ada masalah. Duk fikir nak kerat kawan tu nak kerat kita. Kita tak kerat dia, dia kerat kita. Hala zaman kerat mengerat. Zaman kerat mengerat Pak Long. Tak kerat dia, dia kerat kita. Kita tak kerat dia, dia kerat kita. Kita duk tani tak payah duk kerat apa Pak Long. Dengar kuliah ngantuk lena. Tenang. Tenang. Allah Ta'ala tak bagi kat kita duit. Tapi Allah Ta'ala bagi ketenangan. Hidup kita simple. Nak makan restoran mewah-mewah sepinggan 7-80 ringgit pun tak. Makan kot dalam kampung. Makan pula orang bayar. Tenang. Kira minggu ni dia tak bayar lagi. Gaya nak bayar, orang bayar. Gaya nak bayar, orang bayar. Tenang. Pak Long mau tak hidup lagu tu Pak Long? Macam Pak Long relax. Tak ada kalut main masjid. Tak ada kalut apa. Baju pun pakai biasa-biasa. Baju Ronald Lane, lebay Ronald Lane, kabel kat Ronald Lane. Tak apa, Pak Long janji tenang. Lebay oren, baju merah, kain hitam. Tak ada, bertandung langsung. Dia bertanya nanti kau nak? Jadi ya. Tak nampak telur sudah. Hidup simple. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Nikmat ketenangan. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala kata nikmat yang aku bagi kepada hampa ni terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Hampa takkan dapat kira segala nikmat yang aku bagi kepada hampa. Azan dulu. Toy. Okey, toy. Saya tak apa nak panti azam tak apa. Toy no? Okey, toy. Tapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tak ramai orang yang bila Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia, dia reti berterima kasih dengan Allah. Sedih. Allah Ta'ala kata, kalau nak ikut nikmat aku bagi ke hamba banyak, tapi tak ramai yang reti berterima kasih dekat aku. Sedih Pak Long. Sedangkan kalau hamba guna nikmat aku ni elok, aku akan tambah nikmat aku ni pada hamba. Sebab tu kita kena minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah daripada segala kedosa-dosa aku yang mana engkau telah berikan pelbagai nikmat kepada aku. Dengan nikmat itu aku gunakan untuk mengkufuri nikmatmu, bukan mensyukuri nikmatmu. Minta ampun.
Sabar ketika ditimpa musibah pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah sebagai pencipta. Kita bila Allah Ta'ala uji pula dengan musibah, Allah Ta'ala uji kita dengan musibah, sakit, aksiden dan sebagainya, duduk banyak-banyak, serahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, segala musibah yang datang kepada aku ni ujian daripadamu dengan kelalaian aku. Kadang-kadang kita ni Pak Long, duk nampak musibah ni sebagai satu musibah. Tetapi kalau kita renung balik-balik musibah yang Allah Ta'ala bagi ni, semuanya nikmat kepada kita. Kerana kita dapat musibah ni lah, kita kenal orang. Saya ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji ni, antara benda yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat saya ni, nak tunjuk wajah orang. Oh, hak duduk dengan aku 24 jam rupanya pengkhianat. Hak duk lena sebantai ni pengkhianat. Hak duk makan sekali ni pengkhianat. Oh, orang tua ni, misai ni pengkhianat. Duk depan kita, aku nye. Oh, pengkhianat rupanya misai ni. Allah Ta'ala tunjuk kat saya. Oi, ustaz dia ni ustaz, depan ustaz dia berlakon, tak boleh pakai dia ni ustaz. Oh ya ke? Ya ustaz, ni dia ustaz baca mesej dia dengan kawan ni. Jelek kuih sungguh orang tua ni. Rupanya pengkhianat. Kalau tak kena musibah, kita duk ingat dia bagus lagi. Tuan-tuan, jaga. Aduk main duk depan kita ni, aku ni dengan hang ni, aku ni dengan pak hang ni. Jangan tuan-tuan duk jual nama pak kita, tu lah pengkhianat. Saya dengan Allahu Akbar, ya Allah, aku duk percayalah, duk ingat dia ni lagu pak aku hormat. Rupanya pengkhianat. Tak padangan tua. Jadi saya bila duk fikir balik, ya Allah, rupanya Allah Ta'ala uji saya. Benda yang pertama Allah Ta'ala nak tunjuk kepada saya, ni dia manusia bermuka-muka duk tepi hang ni. Memang kadang-kadang kita fikir awak lah Allah Ta'ala uji aku. Tak, Pak Long. Tak. Allah Ta'ala dia takkan uji. Sebenarnya dia bagi kepada kita musibah. Dia nak mematang dan nak menguatkan kita. Pokok Pak Long. Pokok. Bila dia duk kena angin lagi kuat, akar dia lagi kuat Pak Long weh. Lagi kuat. Sebab tu kita bila kita kuat tinggi, angin lagi kuat kena kita. Sebab tu kalau takut ditimpa angin yang kuat, jangan rasakan diri itu tinggi. Jadi pokok rumput. Jangan jadi pokok pukul 5. Lagi besar pokok, lagi besar akar dia. Sebab apa? Nak menahan dia daripada kena angin. Sebab tu Pak Long, bila kena musibah, Alhamdulillah. Mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi kepada aku. Sabar sah. Kita kena orang. Benda paling besar Pak Long, kena orang. Sebab kena orang ni, dia tak boleh mengaji dalam universiti pun. Orang tak boleh ajak kita kena orang. Tuan-tuan nak mengaji ada 18 PhD. Tuan-tuan ada ambil kursus kena orang. Fakulti, nama dia, fakulti kena orang. Ada, fakulti kena orang. Fakulti kena orang, ada? Tak ada. Pengalaman, yang ni universiti takkan ajak kita. Universiti akan ajak kita ni benda-benda biasa. Bila nak ajak kita ni pengalaman dan semua, Allah Ta'ala yang akan ajak. Saya Alhamdulillah, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak simpan pok-pok munafik ni lama duduk tepi saya. Tak simpan lama pok-pok munafik ni. Jadi saya boleh kenal golongan-golongan munafik yang berwajah-wajah bertalam-talam muka ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak kena orang, mintalah kena musibah. Tapi yang paling pedih, tuan-tuan tahu tak? Paling pedih yang kita akan rasa pada dia, yang khianat kita tu, darah dia duk mengalir dalam badan kita. Sama sedarah sedaging. Itu yang tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kadang-kadang.
ahli keluarga, keturunan sendiri yang khianat kita. Oh, yang tu makan dalam, tuan-tuan. Saya bila kenal lagu tu, saya cerita kat ayah saya. Ni baba, macam ni. Benda pertama ayah saya dia tunduk, dia kata Allah. Dia kata Allah. Betul ke? Saya kata betul. Ni dia. Saya print semua. Saya tunjuk kat dia. Ni apa? 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ni 5. Ya saya. Ayah saya kata satu benda ya. Ayah saya kata satu benda ya. Hak tentang Nabi Muhammad buat kerja dakwah ni bukan orang luar, orang dalam. Ayah saya kata, dia sebut kata-kata ulama mana saya tak ingat, tapi dia sebut. Yang mafhum kata-kata ulama ni kata apa dia? Dalam kerja agama yang kita nak buat ni, Allah Ta'ala akan letakkan di hadapan kita satu ujian besar. Adalah apa dia? Ujian yang Nabi Muhammad SAW kena. Yang menentang Nabi adalah darah daging. Tuan-tuan pergi cari, tuan-tuan. Pergi cari. Semua. Allah akan uji. Sebesar-besar ujian dalam dakwah ni banyaklah. Antaranya tu. Tak payah saya kata sudahlah. Tak payah duk kelain, tak payah duk kata apa. Kita kena sudah. Ayah saya ada jenis aku tu. Kita kena sudah. Saya pula tak boleh kalau nak melawan. Saya kata tak boleh, aku bagi lagi. Ayah saya kata jangan. Relax. Kena sudah. Yang paling besar ni kita kena orang dalam hidup. Dia tak balong. Kita kena tengok dia ni, hang ni tak boleh pakai. Hang. Tapi kelemahan saya satu, tuan-tuan ni. Saya ni bukan orang politik. Orang politik ni dia meluat lagu mana dia boleh senyum. Saya pula kerana nak ludah. Saya tengok orang yang meluat dia buat lebih kurang, aku tak ludah, Ustaz Rahmat. Saya biasa ni zaman saya umur 20-an dulu lah. Lepas tu saya bodoh-bodoh cerdik. Saya pergi makan kenduri. Lepas tu saya tahu kawan ni, dia duduk kata saya macam-macam belakang. Tengah makan kenduri tu saya angkat pinggan, pergi duduk tepi dia. Saya kata, jom kita bertumbuk. Hang berani sangat duduk kata kat aku kat belakang ni, aku duduk depan hang, jom bertumbuk. Tu perangai dulu Pak Long. Saya biasa saya mengajak tengah mengajak saya berhenti, saya ajak orang bertumbuk biasa. Dia korang ajak di Selangor. Dia kita duduk tengah mengajak, dia duduk sound kita depan-depan. Saya kata Haji tua pun bodoh. Haji tua pun bodoh. Macam mana Haji nak suruh orang muda hormat Haji? Bukan tak boleh nak tegur saya. Tunggulah saya keluar masjid lagi. Dia duduk cakap banyak, saya buang-buang mic. Jom kita keluar. Hak tu saya panggil panas baran. Lah tak mau dah Pak Long. Saya tak mau keling orang dah lah. Saya pun nak jadi ahli tasawuf. Tak, saya bukan mau keling orang. Tapi orang duk ajak saya keling. Tu hak botak bodoh seorang tu. Ada botak bodoh seorang tu. Botak. Dah lah botak bodoh pula. Dia dah ajak saya nak berkelain. Dia ingat saya ni jenis tak mau berkelain. Bila saya mau berkelain, dia pula tak berani nak berkelain. Botak bodoh tu. Ujian. Ni ujian Pak Long. Ujian. Allah Ta'ala bagi kat kita. Sabar. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Sabar. Sabar ketika ditimpa musibah. Pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Allah, apa yang kau bagi kepada aku ni ya Allah, tidak ada benda yang tak terbaik untuk aku melainkan yang terbaik belaka. Tuan-tuan ingat macam ni. Kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebut. Imam Al-Ghazali kata apa dia? Allah akan bagi kepada kita sesuatu perkara yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala bukan bagi sesuatu benda yang kita rasakan ia terbaik untuk kita. Dua benda. Faham Pak Long? Pak Long nampak kuih teruk ni pasal apa? Nampak lagu kunci manis menyacak dah ni. Allah Ta'ala ni Pak Long, dia bagi dekat kita ni benda yang terbaik untuk kita. Bukan yang kita rasa terbaik untuk kita. Contoh, satu anak nak isap rokok, nak isap vape.
Pulau Pinang haram dah vape. Tapi on the way kot. Dalam on the way kot, no? Dalam on the way nak haram dah. Eloklah haram buang dah binatang vape ni. Hisap tak orang tu hisap tuan-tuan. Lah Pak Long pergi hisap benda lain pula Pak Long. Pergi hisap benda-benda lain. Apa dia nak hisap dalam binatang apa Pak Long? Lain pada vape. Lain pada vape, lain pada rokok. Terus pergi hisap dengan binatang lain. Lah dia mai jenis mushroom tu. Sama-sama hisap. Sebelum hisap, dia jalan ke depan. Hisap-hisap, dia jalan ke belakang. Ni saya jumpa di kedai makan. Mula dia main hantar ayam kat saya, dia jalan ke depan. Dia pergi hisap Pak Long. Daripada dapur nak pergi ke depan pintu, dia ghostan. Lepas tu dia buat kelang kabut. Dia kata dia kena dah tu. Mushroom tu. Pulau Pinang pun nak rasa, saya doa lah, minta doa satu Malaysia haram buanglah binatang vape ni. Setuju ke tak? Minta satu Malaysia lah tolong haram buanglah binatang vape ni, bukan ada apa pun. Duk merosakkan badan kita ya. Macam ni belum? Saya nak bak. Anak kita minta vape kat kita. Abah, main RM50, nak buat apa? Nak beli vape. Sebab dia duk tengok orang isap vape, dia nak buat style. Perbuatan anak minta duit dekat bapa nak beli vape tu, bagus ke tak saya nak tanya? Tak. Kita sebagai bapa tengok mana boleh hang duk beli vape, haram benda ni apa? Anak dia kata haram apa, abah hisap rokok apa haram. Hak ni makruh. Hang bukan tahu. Apa dia pun. Hak jenis main mengaji duk lena kitab tak ada ni. Ni dalam mahzab ni kata makruh. Mahzab bunyi pun. Nak sebut mazhab, pergi sebut mahzab. Anak dia minta duit nak beli rokok. Pada pandangan anak dia, benda tu yang terbaik. Pada pandangan anak dia, itu yang terbaik. Tapi bagi kacamata bapa, seorang bapa yang menilai, tak bagus hang isap rokok. Isap vape. Pak dia tak bagi. Anak dia kelupa. Nak rokok, nak vape. Pak dia kata aku takkan beli vape ni kat hang. RM50 ni aku takkan beli vape kat hang. RM50 ni aku beli nasi kandar dengan teh ais untuk hang. Di antara vape dengan nasi kandar, yang mana yang boleh? Yang terbaik nasi kandar. Anak dia ambil nasi kandar, anak dia lempak, tak mau, nak vape. Saya nak bagi contoh. Macam tu Allah Ta'ala tahu Pak Long apa yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala tahu. Dalam masa sekarang, Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk Pak Long. Hang, aku bagi lagu ni yang ni terbaik. Kalau aku bagi lagu ni tak terbaik. Dah Ustaz, Allah Ta'ala bagi saya sakit Ustaz. Pak Long, sakit yang terbaik untuk Pak Long. Kepala otak Ustaz, sihat tak apalah aku sakit. Pak Long sakit mana Pak Long tahu 2 minggu lepas tu Pak Long meninggal. Pak Long tahu lah. Kerana sakit itulah mengkifarahkan dosa Pak Long. 2 minggu lepas tu Pak Long meninggal. Tuan nak kata kami nak mati dah. Tak contoh. Saya biasa tengok satu video. Saya duk kongsi kat tuan-tuan. Bagaimana satu orang dalam video tu saya tengok dalam social media. Dia duk tunggu nak naik bas dekat bus stop. Tiba-tiba main semut. CCTV tu tunjuk semut. Semut tu main orang dia kot. Dia pun duk pijak semut tu, dia lari, lepas tu dia main duk pijak, dia marah pasal dia duk tentu semut main. Dia alih-alih 4 langkah ya, kereta aksiden masuk tentu. Dia marah semut, sedangkan semut datang nak menyelamatkan nyawa dia. Ni manusia, kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kita tak tahu. Sebab tu sabar. Jadi apa? Serahlah kepada Allah. Fikirkanlah secara positif bahawa setiap yang berlaku itu sudah tentu ada hikmahnya. Ni sangka baik dengan Allah, namanya husnuzan. Apa dia? Husnuzan. Natang apa husnuzan tu Ustaz? Sangka baik dengan Allah. Pak Long, dalam apa yang berlaku pada kita, satu pun jangan kita sangka tak elok dengan Allah. Sangka baik.
Ni payah ni. Sebab kita ni perkataan yang banyak keluar daripada mulut kita. A-W-A-T-L-A. Apa dia? Awak lah. Ni banyak. Jadi satu benda ni, awak lah. Allah Ta'ala bagi lagu ni. Ya Allah, awak lah. Awak lah. Awak lah. Kita jarang. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Sakit. Alhamdulillah. Awak, Pak Long, Alhamdulillah. Allah nampak saya lagi Ustaz untuk dia uji. Allah, Pak Long. Manusia lagu ni tak ada, Pak Long. Ikut dia yang payah jumpa tambah matang jangguih lagi tak ada. Hak banyak awak lah. Lah no, accident. Gum accident balik kuliah. Lah, patutlah malam tu kalau tak pi kuliah pun tak apa, tak accident. Lah saja. Malam tu lah duk kata dah tak mau pi, dia ajak pi juga, balik tu lah accident. Kalau lah tak pi malam tu tak accident, mohong. Mohang tak accident motor hang jatuh balik ya. Mana bagus Pak Long jatuh motor main kuliah dengan jatuh motor balik minum kedai janda? Pak Long. Mana bagus? Bang Din kita accident. Dia pergi mana? Balik dia kuliah Maghrib, Ustaz Usam lah, accident. Tu lah no accident macam apa? Aku rasa dia bawa motor dia lena. Sebab dia tu kan kuliah mau je lena. Naik motor terlena. Tata motor pergi dia lepas belah no. Duk awak lah. No, kalau tu yang jahat. Pun jadi. Benda ni mau tak jadi pun Allah Ta'ala takdir dia tetap akan jadi ya. Lah ni aku tak mau fikir apa, biar pergi lah. Allah Ta'ala yang bagi segala-galanya, pasti ada hikmah. Sangka baik dengan Allah. Dia nak bagi sesuatu kepada aku. Allah tak zalim kepada kita, Pak Long. Lalu kita menerima dengan hati yang reda dan yakin bahawa Allah memberi pahala yang besar dan dia akan menganugerahkan sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu. Dan Allah akan bagi sesuatu yang lebih baik. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dia nanti ganti benda yang lebih baik ataupun sama. Kita ni kalau buat benda betul ni Pak Long, dia bagi kat kita. Jangan takut. Allah Ta'ala ni kalau kita buat benda betul, dia bagi kat kita. Hang jangan buat benda tak betul ya. Saya nak abang kat Pak Long, benda tak betul ni tak lama Pak Long. Pak Long buat benda tak betul, tak lama Pak Long, orang akan tahu apa Pak Long buat. Ni saya nak abang. Kita ni kadang-kadang duk buat naya kat orang, duk buat benda tak betul, kita duk ingat kita cekap dah. Akan mai orang tahu. Orang bila tahu hang tu siapa, bila orang tahu perangai hang tu lagu mana, hang nak letak mana muka hang? Pak Long. Jangan. Dunia ni sana. Sampai bila kita boleh tutup bangkai? Sampai bila kita boleh selimut bangkai? Walaupun bangkai tu tak nampak, bau dia akan bau. Pak Long kentut tak bang korang sampai bila? Pak Long naik bas duk murah kentut. Kali pertama orang, bau mana dia pun, tu lah lok lak. Mau kerak orang boleh tahu bau tu mai daripada mana Pak Long. Saya kata tadi, bangkai kita boleh tutup dengan kain, bau dia kita tak boleh sembunyi. Sebab tu saya nak bang tuan-tuan, benda yang paling leceh dalam hidup ni apa dia? Kita buat jahat orang tahu. Setuju tak? Setuju tak Pak Long? Kita buat jahat orang tahu kita buat jahat, lakonan kita tak berjaya. Leceh Pak Long. Orang kata tak boleh pakai. Orang ni dan sekali dia tak percaya terus tahu. Orang kalau sekali dia tak percaya, dia takkan percaya tahu. Ni kata orang. Kita dan sekali image tercalak. Kalau tercalak tu sikit-sikit tak apa lah. Tercalak tu tak habis.
Jaga. Kita sangka. Allah, kira apa dah Pak Long, ke 9 nak mati lah. Saya nak mati lah, kita nak baca doa lagi, kita nak mati lah. Saya pun kemau mengajak lama-lama Pak Long. Saya pun tak larat nak ngajak lama-lama. Ni baru ni berlakon pula cerita yang kedua. Saya ingat mengajak pun tak tahun ni, tahun depan tak mengajak lah kot, berlakon laku. Baru habis syuting ya Pak Long baru ni, tajuk RM1. Tajuk drama tu RM1. RM1. Pak Long bayar tengok, nama pun RM1, dia pun bayar banyak nak kat dia. Nama pun RM1. Kalau 100 ke 1000 tak apa, ni RM1. Nama filem pun, mereka kata Ustaz, tajuk kita punya ni RM1. Oh RM1. RM1 Ustaz. Jadi Ustaz pun kami bayar pun lagu RM1 lah, dia kata. Kita pula tak kisah Pak Long bagi ambil tak bagi tunggu. Ikutlah banyak mana nak bagi. Tapi duk nampak saya ni lagu nak laku lah ni. Ni dengar kata dalam bulan 9 dengan Maya Karim pula. Karan lah Pak Long, Maya Karim. Kan? Jadi tajuk RM1 ni tuan-tuan tunggulah bulan depan keluar. Bulan depan keluar. Saya pegang watak, nama watak saya Mat Said. Mat Said, nama saya Mat Said. Nama pun Mat Said, watak dia lagu mana Mat Said ni, tuan-tuan tunggu. Watak jahat. Jahat-jahat honak kampung ni. Watak saya Mat Said, honak kampung. Hak hari tu ni saya jenis panas baran. Hak ni dia honak kampung. Dia Islamik. Mat Said ni dia budak kampung, hak jenis kuliah duduk depan. Orang surau. Tapi hati perut cukup busuk. Hati perut cukup busuk. Saya watak utama. Saya berlakon tak ada watak lintas kat belakang, tak ada. Watak mesti utama, walaupun RM1. Tajuk Mat Said. Pak Long tengoklah. Bulan depan keluar. Lepas tu dengar kata baru ni mereka dah offer dah untuk satu lagi pula, nama dia Kain Buruk bulan 9. Kuih laku lah. Kuih laku dah Pak Long. Kuih laku lah. Sebab mereka duk kata nampak saya tu kelibat macam Fatah Amin. Mereka kata nampak dalam lakonan tu. Di Kain Buruk ni pun saya jadi watak baik. Saya pun nak juga jadi watak Perogol Bersiri ke apa kan. Nak jugalah nak pegang watak tu kalau ada orang offer. Sabar Pak Long. Fikirlah secara positif bahawa setiap yang berlaku itu tentu ada hikmahnya. Lalu kita akan menerima dengan hati yang redha dan yakin bahawa Allah memberi pahala yang besar dan dia akan menganugerahkan sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu. Orang yang redha dengan kematian anak sebenarnya telah mencontohi akhlak mulia Nabi SAW. Akhlak mulia Ummu Sulaim yang dipuji oleh Nabi SAW. Imam Al-Ghazali membahagikan sabar kepada 3 tingkatan. Imam Al-Ghazali dia bahagi sabar ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang paling tinggi, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang ni payah agak Pak Long. Nak semayang, nak buat ibadat, kalau tak sabar, kata buatlah. Pak Long, semayang saya nak tanya Pak Long, berat ke tak semayang Pak Long? Semayang ni berat tak agak-agak? Berat. Berat. Semayang ni berat. Kalau tak sabar, tak semayang. Ni kuliah ni Pak Long. Saya tengok Pak Long mentau. Kaki kot tu, tarik kot tu. Lepas tu dia duduk gedik lagu tu, kita ingatkan kepala ulang senduk sana ni. Ni kaki dia. Saya tahu Pak Long kebah belakang dah. Pak Long dah. Macam Pak Long di Taipei tu kata dengan teluk-teluk pun kebah dia kata kan. Hang lama sangat. Ni saya nak berhenti dah. Saya pun nak kena jaga teluk-teluk Pak Long juga jangan kebah. Tak tahu mangkit. Tak rasa nak kencing. Sabar. Pak Long nak berhenti dah. Kita nak buat ibadat kena sabar. Mau tak sabar pakai tak buat ibadat dah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabar. Sabar apa? Sabar dalam kita nak tinggalkan maksiat, benda-benda tak elok. Mau tak sabar, tak tinggal Pak Long. Saya tak elok cerita banyak lah. Nak sabar, nak tinggal rokok tu pun mujahadah. Bulan Ramadan menyuluk.
Pi keliti kat tepi Cina di Saokok tu ya. Pi duk sedut asap Cina tu. Dia kata tak boleh Saokok pun sedut asap pun jadi dah. Dia kata hilang kata lagi. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan kita bersama dengan orang yang sabar dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bulan depan kita nak baca pula hadis yang ke-13. Jihad pada jalan Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Pak Long, kita tutup live kita dulu. Kita baca doa. Lepas tu Pak Long sabar saat. Saya nak edarkan kepada Pak Long doa yang saya nak bagi amalan pada bulan ni. Tahu mana atas doa kita? Okey, edar. Kita tutup dulu live kita dengan doa. Sekali kita sambung dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.